Assalamualaikum dan selamat petang, cikgu. Assalamualaikum dan selamat petang, cikgu. Okey, waalaikumsalam. Selamat petang. Duduk. Baik, cikgu. Semua orang bersemangat lagi ke? Baik, betul bersemangat baik. Nak baca doa baik. Okey, nanti kan. Sudah sana bersemangat lagi tak? Okey, kita try. Saya nak semua berdiri kejap. Berdiri balik. Kita angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Depan. Okey, turun kan? Okey, depan balik. Urut kawan depan awak. Tak ada depan, cari sebelah. Okey. Okey, tukar sebelah hanya. Cari kawan sebelah lagi satu pula. Okey. Okey, dah segar ke semua? Okey, duduk. Okey, kelas hari ni, okey. Tadi kan teacher awak dah terangkan berkaitan dengan atom, betul? Sekarang saya akan terangkan kesinambungan untuk atom. Yang mana dalam bahagian ini saya akan terangkan berkenaan dengan jadual berkala unsur. Jadual berkala unsur. Okey, baiklah. Cumanya hari ni kelas kita tak akan start daripada awal lah. Kita dah belajar minggu lepas kan? Kita akan masuk kepada tajuk 4.2 iaitu susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden. Okey, kalau awak tengok dekat depan, ni apa namanya? Jadual berkala unsur. Kalau kita tengok dekat sini, okey, ada beberapa warna dekat sini kan? Apa maksud warna-warna ni? Ada yang metal, ada yang bukan metal, ada yang halogen dan ada kategori-kategori dia sendiri. Ingat lagi kelas? Ya. Ingat lagi kan? Kita dah pernah belajar masa tingkatan 1, betul? Betul. Okey, ini ialah jadual berkala unsur moden. Okey, kita pernah belajar masa tingkatan 1. Okey, dan tajuk sebelum ni pun kita dah belajar. Tajuk sebelum ni pun kita dah pernah belajar sejarah jadual berkala unsur. Okey? Hari ni kita akan tengok okey, kita akan tengok dua standard pembelajaran. Boleh saya minta seorang pelajar berapa baca yang pertama? Tak nampak yang Asmira boleh baca Asmira? Yang pertama Asmira. Memerihalkan jadual berkala unsur moden. Okey, memerihalkan jadual berkala unsur moden. Okey, yang kedua pelajar lelaki? Adi? Merumuskan hubungan antara nombor proton dengan kedudukan unsur dalam jadual berkala unsur. Okay, very good. Adi dan Asmira. Okay, so ada dua standard pembelajaran kita nak capai hari ini. Yang pertama ialah awak boleh memerihalkan jadual berkala unsur moden. Dan yang kedua, kita nak tengok hubungan antara nombor proton dengan kedudukan unsur dalam jadual berkala unsur moden. Okay, so sekarang kita tengok yang ni. Okay, bagaimana unsur disusun? Ada idea tak? Okay, kita tengok je jadual berkala unsur ni. Hidrogen dekat sini. Tiba-tiba kat sini carbon. Kenapa carbon bukan kat sini? Kenapa agak-agaknya? Ada idea tak? Properties, okay. Yang lain, very good. Ada lagi cadangan? Size, number proton. Okay, very good. Okay, kalau kita belajar, okay, unsur-unsur dalam jadual berkala unsur disusun mengikut dia punya nombor proton. Okey, kita akan susun daripada kiri ke kanan dan atas ke bawah. Kiri ke kanan nombor proton bertambah ke berkurang? Bertambah. Very good. Daripada atas ke bawah bertambah juga. Okey, tapi kita tak tahu lagi. Bertambah kita dah tahu bertambah, tapi kita tak tahu lagi. Kenapa hidrogen dekat sini? Kenapa karbon dekat sini? Tahu ke? Tak tahu kan? Hari ini kita akan belajar. Okey. Next, seterusnya. Okey, kita tengok apa beza kumpulan dengan color. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, yang memanjangi baris mengufuk. Okey, kita baring, okey, yang mengufuk kita panggil sebagai color. Okey, sebut sama-sama color. Color. Okey, very good. Yang menegak kita sebut kumpulan. Kumpulan. Okey, kalau ni saya bagi contoh dekat sini. Kalau saya kata yang ni, yang barisan ni, Faid, ni kumpulan ke color Faid? Kumpulan. Very good. Bukan Faid pun nak tolong jawab sekali kan. Okey, lajur menegak kumpulan, baris mengufuk ialah color.
Seterusnya kita tengok. Okey. Macam mana kita nak tentukan kumpulan? Kenapa unsur ni ada dalam kumpulan ni? Kenapa unsur tu tak berada di kumpulan yang lain? Macam tadi kan, kenapa karbon sebelah sana? Kenapa karbon tak duduk je dekat tempat hidrogen kan? Kita nak belajar ni. Bila kita tengok susunan unsur ni, kita tengok unsur. Bila kita lukis dalam gambar rajah bersama dengan dia punya petala ni, kita akan tengok berapa elektron valence yang ada pada unsur tersebut. Okey? Langkah pertama, tengok bilangan elektron. Elektron apa ni kelas? Elektron valence. Okey, kalau contoh ni, yang pertama. Ni unsur apa Lila? Kalsium. Kalsium, very good. Okey, kalsium ada berapa elektron valence LC? 2 elektron valence, okey? Kalau kita tentukan kumpulan, nak tentukan kumpulan satu unsur, cara dia, kita tengok. Kalau unsur tu ada 1 hingga 2 elektron valence, maka kumpulan dia adalah sama dengan bilangan elektron valence. Okey, boleh? Jadinya, kalau kalsium tadi elektron valence dia berapa? 2. Maksudnya, dia punya kumpulan ialah kumpulan 2. Very good. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, kita ada unsur yang kedua. Saya nak pilih auni. Okey, auni. Ini unsur apa auni? C. Carbon. Very good. Okey, saya pilih Daphne. Berapa elektron valence untuk carbon Daphne? 4. Very good. Okey. Elektron valence bagi carbon ada 4. Tadi kalsium ada berapa? 2. Sekarang carbon ada 4. Okey. Syarat dia, kalau tadi 1 hingga 2, kumpulan dia ialah sama dengan bilangan elektron valence. Tapi kalau dia punya elektron valence 3 hingga 8, maka kumpulan dia ialah bilangan elektron valence tambah 10. Tambah berapa kelas? 10. Jadi kalau tadi elektron valence carbon berapa? 4. Kalau tambah 10, 14. Jadi carbon ialah kumpulan 14. Okey, boleh? Okey, faham? Betul ni faham? Okey. Kita dah tengok kumpulan. Sekarang bagaimana pula dengan color? Okey, tadi cerita kumpulan kan? Kita tengok berapa dia punya elektron valence. Kita sekarang nak cerita color pula. Tadi kumpulan daripada atas ke bawah, betul? Kalau color daripada kiri ke kanan. Okey. Untuk color pula, kita akan tengok bilangan petala yang berisi elektron. Okey? Okey, Amir. Petala tu apa, Amir? Petala tu yang pusing-pusing tu. Yang pusing-pusing mana, Amir? Satu, dua, tiga, ada 4. Yang ni ke? Yang tu garisan. Yang garisan ke yang ni? Yang garisan. Yang garisan ni, okey? Ingat lagi kita dah belajar. Ini ialah petala untuk satu unsur yang kita belajar, okey, dalam satu atom. Okey? Mana hilang? Okey. Jadi kita akan tentukan color bagi suatu unsur dengan melihat berapa bilangan petala yang terisi dengan elektron. Contohnya, okay, kita dah belajar. Ini tadi apa, Dila? Fokus Dila. Unsur apa ni tadi, Dila? Kalsium. Kalsium. Okey, kalau kita susun dia punya bilangan elektron, kita akan dapat 2884, betul? Okey, jadi ada berapa petala kat sini? 4 petala. Maka kalau dia ada 4 petala, color dia ialah 4. Kalau contohnya ada 284 je, ada berapa petala? 3. Jadi dia color ke berapa? 3. Okey, very good. Sekarang kita tengok contoh yang kedua pula. Kita ada unsur lain. Unsur kedua kita ialah unsur karbon. Okey, karbon. Okey. Dwayne. Ada berapa bilangan petala, Dwayne? 2. 2. Kalau bilangan petala dia ada 2, dia punya color ke berapa? Ada 2. Color dia ada color 2. Dia ialah color yang kedua. Okey. Okey, jelas? Faham? Boleh? Betul? Kalau saya bagi contoh lain boleh buat? Boleh. Okey. Boleh next. Okay.
So itu sahaja untuk penjelasan. Okey, bagaimana kita nak tentukan kedudukan unsur dalam kumpulan dan dalam kala. Kita ulang balik. Kalau kita sebut petala, ingatkah? Kala. Kalau kita sebut kumpulan, kita ingat? Electron valence. Okey, very good. Bagi tepuk tangan untuk diri sendiri.